Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke channel YouTube saya. Ini hari saya akan review satu produk yang dinamakan Portable Rechargeable Light Emergency Light and Fan with Radio. Okay. Dalam bahasa Melayu lebih kurang lampu portable, lampu mudah alih yang mempunyai fungsi lampu, kipas dan radio, dan juga ada Bluetooth dan boleh rechargeable. Okey, seperti yang anda lihat, saya cuba masukkan gambar dalam frame. Agak besarnya kipas ni, saya tepuk tangan saya besar gini. So agak gedabak sebenarnya. Kita tengok luaran di luar. Saya dah ada benda ni sebenarnya dah lama. Sebenarnya ini sebagai alat emergency, terutamanya kita waktu blackout, tak ada api di rumah, ataupun kita boleh bawa pergi camping. Okey, kita tengok luaran dia macam ni. Ini dia ada seal dia. Bila dalam kotak dia biasanya warna coklat. Nanti saya upload gambar dia dalam video ni. Dalam kotak, dalam kotak warna coklat, dia akan seal macam ni. Okey, dia satu seal lagi, satu lagi sini, tak hilang mana tak. Saya tunjuk je lah apa yang ada ya. Luaran dia macam ni. Luaran dia macam ni. Dia ada lampu tepi ni. Tu kita pusing belakang. Okey, belakang ni tempat charge dia, USB-C. Lepas tu ini untuk keluaran. Maksudnya kita boleh guna juga alat ni untuk kita charge kita punya handphone atau yang apa-apa je lah, flashlight ke, yang boleh pakai USB ni. 5V punya keluaran. Ini kipas dia. Okey, bawah dia tak ada apa, kosong macam tu je. Okey, atas dia macam ni rupa dia. Ni tempat megang dia. Okey, rupa tepi dia macam ni. Okey, saya rupa putih-putih dia. Rupa dia macam ni. Okey, yang kita buka dia punya seal ni, tunjuk apa yang ada. Letak je tepi ni, letak bawah. Okey, seal ni bukan apa tahu, bila kita travel ke, kita bawa, takut dia bergerak. Sebab ini switch ni sebenarnya untuk kita ada function dia. Okey, saya tunjuklah sekejap. Okey, apa yang ada dekat sini kalau tengok kan? Kat sini dia ada lampu, dia ada current, dan ada fan, button dia. Okey, lamp ni untuk lampu, untuk fungsi untuk kita hidupkan. Untuk kita hidupkan alat ni, kita kena tekan AC untuk onkan dia, atau DC. Okey, contohnya kita DC, baru kita boleh onkan lampu dia, tekan atas ni. Okey, lampu dia nyala. Dia sampai ada kurang terang atau lebih terang. Bagi saya sama je. Itu lampu. Untuk ini kipas. Kipas ini. Kita untuk bawah ni kipas. Kita nak laju perlahan. Nak kata perlahan, tak ada perlahan juga, tapi terasa angin dia. Atau kita off kat tengah, kita tekan untuk lebih laju, lebih high. Lepas tu kipas ni kita boleh pusingkan macam ni. Kita nak mengarah ke sana ke, mengarah ke sini ke, macam tu boleh. Nak mengarah atas bawah tak boleh lah, dia boleh kiri atau kanan. Okey, saya offkan sekejap. Okey, untuk lampu dia pula, kita boleh bukakan ni. Untuk kita nak penjuru mana, angle dia, kita nak pusing ke sini sikit ke, boleh. Nak pusing ke sana pun boleh, sana pun boleh, menghadap ke sana. Boleh, dia boleh sampai sini. Segi untuk tarik ke ni, sampai sini je boleh. Tak boleh lebih. Kalau tarik lebih kan patah pula. Okey, macam tu kita boleh lock balik macam tu. Okey, masukkan. Okey, kemudian untuk guna Bluetooth, okey, macam biasa ini untuk switch current ni lah, nak power on ni lah, on atau off. Okey, untuk satu fungsi-fungsi yang lain ada radio contohnya. Okey, saya akan tekan button sini. Tunjukkan. Agak nampak lah, dia ada satu button sini. Nampak tak masa video? Tak nampak je, halus. Button dia halus. Okey, kita tekan button ni untuk on. The Bluetooth device is ready to pair. Okey, ini mula-mula kita on, dia akan Bluetooth. Lepas tu untuk buka fungsi lain, kita ada sini button skip ke belakang, play atau pause, skip ke depan. Ada TF card, kita boleh memory card, isi lagu ke apa boleh. Untuk bacaan surah ke, lagu ke, bacaan surah ke boleh. Kita tukar mode ni kepada, kita tekan sekali, tengok apa jadi. FM tuner. Ada FM. I'm yours. Perlahankan ni, tekan ni. Ini perlahankan.
Kita tekan lama dia akan perlahankan belah sini. Ini untuk kuatkan. Tekan ni dia kuatkan. Okey, kita bertekan sekali lagi mode. The Bluetooth akan device kepada is Bluetooth. ready to pair. Okey, sekarang saya nak tunjukkan connection kepada Bluetooth. Saya pakai handphone saya. Boleh tak connect ke Bluetooth handphone? Saya tekankan Bluetooth. Cuba connectkan Bluetooth. Device connection. Okey. Kita pairkan. Okey, multimedia. Ya. Saya pakai saya ni ada tulis. Dia nama file tu ialah, kalau tengok fokus, boleh fokus tak? Ada tak? Atas sekali tu. Multimedia. Fokus tak? Fokus. Multimedia fan speaker. Tekan je. Okey. Allo, pair. The Okay. Bluetooth device is connected successfully. Successfully. Oh. Cuba saya buka YouTube Suara dia cukup kuat. Saya suka je sebab suara dia cukup kuat. Saya buka ini. Saya kuatkan suara dia. Cukup kuat. Cukup kuat dia punya suara. Okey, saya offkan ya. Okey. Jadi function Bluetooth tu ada fungsi boleh guna Bluetooth. Cukup kuat, insya-Allah kuat. Setakat nak duduk kuat lah, nak kata kuat dan tak pecah. Itu yang penting. Kuat dan tak pecah untuk Bluetooth dia tu lah. Okey. Jadi kita tekan sekali lagi. Balik pada radio. Macam biasa kita boleh scan dan kita boleh itulah. Kita boleh scan untuk cari radio. Lepas tu kita boleh perlahankan. Nak perlahankan tekan macam ni lah. Nak perlahankan tekan ini, nak kuatkan tekan ini. Okey. Saya rasa itu je The kot. Bluetooth Saya nak device review is pasal ready to fungsi radio tu. Okey. Untuk apa lagi nak terangkan Dan ni dari segi ketahanan bateri dia macam mana? Okey. Saya sebenarnya dah buat pernah test ketahanan bateri dia. Macam yang ni saya ada tulis sini. Saya beli pada bulan 4 2024 tahun lepas. Saya Shopee. Okey, saya tulis kat sini spek dia, ada tulis. Spek dia 3.2 volt, 5.8 Ah lithium ion battery. Pakai lithium ion battery. Okey, DC dia DC dia adalah 5 volt. Saya dah tulis kat sini 1 amp ke 2 amp. Ini saya tulis ni sebagai jukan. Saya dah test, saya dah buat research dah. Saya dah test untuk kalau saya pasang kipas campur lampu saya buat kipas on dengan lampu kipas on dan lampu on pada height tak silap saya height fan. Kalau kita dah cas penuh, dia akan bertahan selama 4 jam. 4 jam untuk lampu ni. Maksud dia macam ni. Saya on lampu paling high, lepas tu kita pasang kipas paling high, dia akan bertahan selama 4 jam. Maksimum dia 4 jam. Okey, macam tu. Untuk ni lah portable emergency light fan light radio ni. Untuk alat ni lah. 4 jam tahan. Kalau nak buat camping tu insya-Allah lah. Kalau rumah blackout ke okey lah 4 jam boleh lah kan. Cuma satu lagi kelebihan dia ni, saya beli ni package ni satu lagi. Misal kata kat hutan, kat camping apa tu, kita tak ada plug ke apa kan. Package yang saya beli ni, dia dah ada sekali dengan meja ni berat pula. Datang sekali dengan solar panel. Dia datang sekali dengan solar panel. Walaupun solar panel ni ialah tak adalah besar, tak adalah cukup power sangat, tapi ada tu alhamdulillah lah kan. Boleh charge solar panel je. Solar panel ni pun keluaran dia adalah tak silap saya 5 volt juga. Maksud dia macam ni, dia bagi ni solar ni bagi sekali dengan wire charger. Jadi dia bagi ni type C lah, sebab kita punya ni pun belakang ni pun type C. Maksud je kita boleh pakai solar ni bukan saja untuk charge ni. Kalau kita ada handphone, kita boleh direct juga charge pakai solar ni. Kalau macam ni saya beli memang satu set dengan ni. Kita masuk kat sini, kita charge je kat sini. Solar panel macam tu. Faham? Tapi dalam ni saya rasa tak cukup power ni, tak cukup cahaya tu, kena charge kat luar baru ada power. Dia tak charge lah sebab dia tak cukup power. Cahaya mentol tak cukup lah. Okey, macam tu.
Dia ada package, untuk package ni datang dengan solar panel sekali. Macam tu. Okey. Lepas tu saya nak tunjuk ada boleh ke kita nak cas handphone kita pakai ini untuk kita cas. Ini lubang ni USB-C untuk kita cas. Kita punya USB-C ni. Ini untuk kita cas kita punya ni lah portable kipas ni. Ini out ni untuk kita cas apa-apa barang lain. Contohnya saya nak cas handphone saya lah, tengok. Saya akan pakai handphone Sony saya ni lah. Nak kena on ke? Dia kena on juga power dia. Saya onkan power dia belakang ni. Okey. Tengok, dia boleh cas. Boleh cas. DC ke AC ke charging juga. Jadi ini membuktikan dia boleh cas. Boleh cas untuk pakai cas. Kita boleh cas untuk kita punya itulah device-device yang kita nak. Cuma ingatlah dia punya ni tak besar manalah bateri dia. Itulah cerita dia. Kalau emergency boleh lah pakai. Okey. Lagi saya nak tunjuk apa ya? Saya rasa itu je kot saya nak tunjuk. Saya nak review. Setakat ni saya pakai okey lah. Satu lagi untuk saya tengok dulu. Okey. Untuk charge benda ni kita boleh pakai maksimum 4 jam, tapi untuk kita charge dia pakai wall plug. Untuk kita pakai wall plug, itu ada masa, dia ada makan masa sikit. Kalau ikut sini, apa yang saya tulis kat sini, saya dah test itu hari. Untuk charge wall plug full charge dia bukan 6 jam, lama sikit lah. Kita full charge dia daripada kosong sampai full charge adalah 6 jam. Untuk kita pakai daripada full charge sampai habis bateri dia dengan kipas dengan lampu pasang adalah sebanyak 4 jam. Gitulah dia punya spesifikasi yang saya boleh cakap daripada pengalaman saya gunalah di review saya. Jadi saya rasa itu saja kot untuk review kali ni. Kipas dia okey. Saya beli daripada tahun lepas. Saya sebenarnya dah beli 3 dah sebenarnya benda ni. Sebab saya rasa bagus, saya beli 3. Ini kita tengok sini nombor 2 punya. Saya beli untuk orang tua saya, untuk saya satu, untuk satu lagi untuk ruang tamu bila emergency, bila tak ada lampu. Okey, tak boleh current tak ada. Jadi saya rasa itu je kot saya nak review. Yang lain dari segi kualiti barang ni, kualiti produk maksud dari segi bahan buatan dia ni, saya syorkan kalau boleh elakkan daripada benda ni dijatuhkan. Sebab saya rasakan dia tak cukup tebal, tak cukup rugged body dia ni. Jadi elakkan daripada jatuh. Sebab saya rasa dia agak mudah pecah juga ni. Setakat ni saya tak ada pernah buat jatuh, jadi tak rosak lah. Jadi elakkan, sebab body quality dia agak rapuh juga, tak berapa kuat saya rasa. Ni agak tak berapa kuat. Elakkan daripada jatuh. Kalau boleh kita yang handle, jangan bagi budak-budak handle lah. Takut jatuh pecah. Itulah. Segi kekuatan rasa kurang rapuh. Agak rapuh sebenarnya. Kalau saya letak-letak ni, plastik ni kurang kuat lah. Hati-hati je lah, elakkan. Yelah harga pun tak mahal, kualiti pun okey lah. Itulah. Jadi saya rasa itu sahajalah video untuk kali ini. Saya akan sediakan link pembelian jika ada yang berminat untuk beli. Link di description video di bawah. Ada tekan link Shopee atau Lazada. Boleh tekan link tu dan buat pembelian di situ. Seperti yang saya urutkan, kalau boleh beli time, yelah, kalau tak emergency beli time dia buat penjualan sale ke apa, pakai kupon, dapat murah. Saya beli hari tu hari, macam hari ni harga dia tak mahal. Paling murah itu saya dapat RM65. Time tu ada yang saya beli tu, yang model yang satu lagi saya beli RM80. Nasib lah. Time tu ada sale murah lagi kita beli lah. Time tu paling murah itu hari saya beli tak sale RM64 ke RM65 satu set. Itulah. Jadi itu sajalah untuk kali ini, untuk video kali ini. Terima kasih kerana telah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada kebanggaan, silalah lihat video-video saya lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.